Hai semua, nama saya Amira binti Othman, pelajar tingkatan 5 di SMKUR. Saya suka ketawa, saya suka bagi semangat pada kawan-kawan. Saya juga percaya keberanian itu bukan sekadar berani bercakap kuat atau tunjuk di depan semua orang. Berani tu maknanya sanggup hadapi cabaran walaupun kita takut. Dan saya selalu pilih untuk hadap, bukan lari. Apa jom? Tu Mira. Mira. Boleh tak kejap lagi kau tolong ambil gambar kita orang? Boleh, nanti kita nak ambil sekarang ni. Jomlah ikut. Jom. Dan aku Amir, pelajar tingkatan 4 di SMK Mendang Rembau. Aku mempunyai minat yang sama dalam dunia fotografi, sama seperti Mira. Tapi, minat aku terhalang dengan sesuatu perkara, iaitu aku takut berhadapan dengan orang ramai. Kalaulah aku boleh jadi macam Mira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Bang, ada kekosongan lagi tak? Kau kenapa pergi cabut situ? Aku baru dapat ambil tadi. Aduh. Oh, minta maaf lah. Saya tak sengaja cabut. Okey, kau reti ambil gambar tak? Oh, Satu lagi. Kau boleh berdepan dengan orang ramai? tak apa, tak jadilah bang. Amir buat apa kat sini, Amir? Amir ni tadi kata nak jadi juru gambar, dia pun tak nak. Padahal macam poster aku tadi. Lah, Amir nak jadi jurugambar ke, Amir? Aku nak, tapi aku ada masalah lah Mira. Apa masalah Amir sebenarnya? Aku tak boleh berhadapan dengan orang ramai. Lah, tak apa. Mira kan boleh tolong. Sekarang ni kau nak sertai ke tak nak? Bolehlah, saya cuba. Assalamualaikum. Salam. Hai, Amir. Apa ni? Amir nanti kena semangat kalau nak ambil gambar. Perlulah ada orang ramai nak minta Amir ambil gambar. Lepas tu Amir jadi berani, gambar cantik apa semua. Macam tu. Faham tak? Meh, sini Meh. Ya bang. Meh, kita ada masak besar ni Meh. Masalah apa? Kau tak tengok Mira hantar kat WhatsApp group ke? Sekejap. Kau kena buat seorang kalau macam ni Meh. Alamak. Bulak kami. Boleh ke aku buat seorang-seorang ni? Kalau ada masalah macam mana? Aku boleh. Sedia. 1, 2, 3. Senyum.
Tak tentu. Aku lagi cepat angkut kepala kau tu. Lepas tu aku taruh leher kau tu seraput.